Sedapnya potato wedges. Dapat pula makan teh hangat-hangat. Sedapnya fries. Oops, terlebih idara marunah pula. Ni, siapa-siapa yang suka makan kentang, tak kisahlah fries tu hang beli dekat luar ataupun homemade, buat sendiri. Lepas hang makan kentang ni, tiba-tiba awak sakit kepala rasa nak muntah, rasa mual. Ada kes sampai berhalusinasi. Sawan. Nak kata keracunan makanan. Berasa elok je aku buat kentang tu. Nak kata sakit kepala sebab garam banyak letak. Aku letak garam sikit je kot dekat fries. Habis tu macam mana boleh sakit kepala semua ni? Tekanan darah semua cantik je. Kalau korang tak tahu apa punca sebenarnya, hang try tengok ubi kentang hang. Kadang-kadang kita tak perasan, kot-kot lah kita guna ubi kentang yang ada hijau-hijau macam ni. Apa yang ada tunah. Ingat baik-baik. Yang ni bahaya untuk kesihatan. And lagi bahaya dekat sistem saraf kita. Sebabnya, aku buat konten ni sebab ada seorang peniaga kentang goreng. Dia tanya aku pasal benda ni lah. Ni, kentang yang ada bahagian hijau, ada tumbuh-tumbuh, boleh pakai ke tak untuk jadikan fries? Dia minta pandangan aku. So, aku bukan nak tutup perut nasi korang. Aku just nak, at least kalau benda boleh elak, kita elak. Sebenarnya, bahagian hijau ni dan bahagian kentang yang ada tunah ni, ada solanine. Solanine ni apa? Solanine ni adalah glycoalkaloid, adalah dia macam defensive mechanism kentang itu daripada dimakan oleh binatang-binatang lain. Pasal apa defense mechanism? Padahal hang tu kentang je kot. Defense mechanism sebabnya bila hang rasa bahagian hijau ni dia rasa kelat. Dah lah rasa kelat. Betapa toksinnya solanine ni ataupun solanine ni pada badan dah dikaji dah. Solanine adalah salah satu neurotoksin. Neurotoksin tu maksudnya toksin kepada neuron. Neuron tu apa? Saraf. Solanine adalah toksin kepada saraf. Sebab itulah bila hang overdose, simptom-simptom hang lebih kepada saraf. Contoh macam rasa kebah-kebah tangan, rasa pening, berhalusinasi, sawan. And solanine juga racun pada sistem penghadaman. Sebab itulah keluar simptom-simptom rasa macam nak muntah, mual. And lepas tu ada orang cakap, selama ni aku duduk makan, bukan setakat ketang yang bahagian hijau ni. Tunah-tunah mak nenek semua aku makan. Okey je, tak ada masalah pun. Dia macam ni. Allah Ta'ala jadikan badan kita ni cukup istimewa. Badan takkan rosak kalau hang makan racun yang sedikit. Kalau racun yang dos yang tinggi, yes, hang akan mampus. Sama macam solanin. Badan kita boleh proses kalau solanin, yang ni berdasarkan kajian lah. Kalau kita makan solanin, bawah daripada 2-5 mg per kilo. Hang akan start ada simptom kalau hang makan solanin pada 2-5 mg per kilo dan menyebabkan hang mati kalau hang makan lebih 3 daripada 6 mg per kilo. Maksudnya dekat sini, badan kita masih boleh proses solanin kalau dos rendah. Kalau hang start ada simptom pening, hallucination, seizure selepas makan fries ke ataupun mashed potato ke, tu mungkin badan hang tak boleh nak cope lagi dengan solanin. Mak beritahu hang, contoh. Hang makan fries. Popok ni fries tu pula Allah takdirkan datang daripada ubi yang ada bahagian hijau ni. Hang pun makan. Telan. Turun masuk esophagus, masuk dekat perut. Dekat perut kentang tu akan dimix dengan makanan lain dan terus masuk ke usus kecil. Dekat usus kecil tu solanin akan diserap masuk dalam darah. Bila solanin masuk dalam darah dia pergi mana? Dia pergi ke liver, hati. Sebab itulah hati ni tempat di mana semua toksin tu di breakdown ataupun dicerna. Try bayangkan kalau hang tak ada hati. Toksin bersepah dalam badan hang. Bersyukur ada hati. Hati adalah organ detox sebenarnya. Dekat hati, solanin akan dipecahkan menjadi solanidin. Solanidin ni adalah lahuk lemak. Sebab lahuk lemak lah dia boleh pergi ke otak. Tu yang boleh jadi halusinasi, jadi pening, jadi sawan. Dia boleh rosakkan hati. Dan solanidin ni akan dibuangkan melalui air kencing. So, bersyukur kalau hang kencing solanin. Solanin kalau tak keluar melalui air kencing, maksudnya dia berkumpul dalam darah, dia duduk dekat otak hang. Itu bahaya. Yang paling bestnya, solanin ni, even hang goreng deep fry ke, tidak akan rosakkan solanin. Sebab itulah kalau boleh pilih kentang yang tak ada hijau, tak ada tunah. Lagipun, solanin ni bukan dekat kentang sahaja. Boleh juga dapat dekat buah ataupun sayur yang kita panggil sebagai nightshade fruits ataupun vegetables. Macam tomato. Semua ni lah. Terung, bell peppers. Lepas tu lagi, potato, tomato. Sebab itulah kalau nak beli sayur, kena pandai pilih. Bukan main beli saja. Bukan aku tak bagi korang makan potato wedges ke, fries ke, boleh. Cuma kena bijak.
Kena cerdik. Kalau masak sendiri tu kena pilih potato yang sihat lah. Okey.